Pada 8 Mac tahun 2014, dunia dikejutkan dengan satu peristiwa yang sukar diterima akal. Sebuah pesawat komersial moden, lengkap dengan teknologi canggih, hilang tanpa jejak. Pesawat itu ialah Malaysia Airlines, penerbangan MH370. Ia membawa 239 orang penumpang dan anak kapal. Destinasinya ialah Beijing, China. Namun pesawat itu tidak pernah sampai. MH370 berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada jam 12.41 tengah malam. Cuaca dilaporkan baik, pesawat berada dalam keadaan normal. Tiada isyarat kecemasan dikeluarkan. Beberapa minit selepas memasuki ruang udara Vietnam, pesawat ini hilang dari radar. Komunikasi dengan menara kawalan terputus secara tiba-tiba. Kata-kata terakhir dari kokpit hanyalah satu ayat ringkas. Good night, Malaysian 370. Selepas itu, senyap. Apa yang lebih mengejutkan, sistem radar tentera mengesan pesawat itu berpatah balik. MH370 terbang semula merentasi semenanjung Malaysia. Ia melalui Selat Melaka. Kemudian, ia terus terbang selama beberapa jam tanpa komunikasi. Ini bukan laluan biasa. Ini bukan kesilapan kecil. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Siasatan mendapati beberapa sistem komunikasi pesawat telah dimatikan satu demi satu. Transponder dimatikan. Sistem ACAS juga tidak berfungsi. Perkara ini jarang berlaku secara kebetulan. Soalan mula timbul. Siapa yang mematikan sistem ini? Mengapa pesawat menukar haluan? Apa yang sebenarnya berlaku di dalam kokpit? Operasi mencari dan menyelamat segera dilancarkan. Puluhan negara terlibat. Kapal, pesawat dan satelit digerakkan. Kawasan pencarian meliputi laut, daratan dan kawasan terpencil. Namun, hari demi hari berlalu tanpa hasil. Tiada bangkai pesawat ditemui. Tiada isyarat kecemasan. MH370 seolah-olah lenyap begitu sahaja. Harapan keluarga penumpang semakin pudar. Setiap hari mereka menunggu berita. Setiap hari mereka berharap. Namun jawapan yang dinanti tidak kunjung tiba. Beberapa bulan kemudian, pencarian difokuskan ke selatan Lautan Hindi. Data satelit menunjukkan pesawat terus terbang sehingga kehabisan bahan api. Lokasi ini jauh dari laluan penerbangan asal. Ia juga antara kawasan lautan paling terpencil di dunia. Tahun demi tahun berlalu, akhirnya serpihan pesawat mula ditemui. Ada yang menuduh juruterbang, ada yang menyalahkan kegagalan teknikal, ada juga teori konspirasi. Teori yang mengatakan pesawat ditembak, teori yang mengatakan pesawat disembunyikan. Namun tiada satu pun teori yang dapat dibuktikan sepenuhnya. Siasatan rasmi tidak menemui bukti kukuh untuk menyokong mana-mana teori. Kotak hitam pesawat tidak pernah dijumpai. Tanpa data ini, jawapan sebenar sukar ditentukan. Bagi keluarga mangsa, kehilangan ini bukan sekadar misteri. Ia adalah luka yang tidak pernah sembuh. Tiada jasad untuk dikebumikan. Tiada kepastian untuk ditutup. MH370 juga memberi kesan besar kepada industri penerbangan dunia. Sistem penjejakan pesawat diperketatkan. Piawan keselamatan dikaji semula. Dunia belajar daripada tragedi ini. Walaupun teknologi semakin maju, kejadian ini membuktikan satu perkara. Masih ada kelemahan dalam sistem manusia. Masih ada perkara yang tidak dapat dijelaskan. Hari ini, lebih 10 tahun telah berlalu. MH370 masih menjadi misteri terbesar dalam sejarah penerbangan moden. Ia bukan sekadar kisah kehilangan pesawat. Ia adalah kisah tentang harapan, kehilangan dan persoalan tanpa jawapan. Selagi bangkai pesawat tidak ditemui, selagi kebenaran tidak terungkap, MH370 akan terus hidup dalam ingatan dunia. Dan mungkin suatu hari nanti, jawapan itu akhirnya akan ditemui.